Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak buat kari pap daging guna kulit popiah. Okay. Ni kulit popiah 50 keping. Yang ni pastry. Saya cuba ni sekejap lagi. Okay. Rempah kari. Daun kari, bawang, halia, bawang putih, ubi kentang, potong dadu, daging, potong dadu, daun sup. Okey, ni saja bahan-bahan ni. Bahan-bahan lain saya akan bagi tahu kemudian. Dua bawang saya potong dadu. Bawang yang ni halia dengan bawang putih saya kisar halus. Daging saya dah iris. Daun sup pun dah iris. Okey, jom kita tumis. Lagi dah panas, kita tumis ni bawang dadu. Okey, kita garingkan dia. Sekejap kita jumpa balik. Okey, kita letak daun kari. Okey, kita masuk bahan kisar. Okey, saya masak ni dulu, garingkan ni dulu. Okey, dah garing dah. Kita letak rempah kari. Letak rempah kari sikit. Serbuk cili sikit. Cumin sikit. Jintan putih. Okay, kita letak air. Okey, kita letak ubi kentang. Daging. Okey, letak air untuk lembutkan ubi kentang tu. Okey, letak garam secukup rasa.
Letak sikit dulu. Jadi kita tambah. Okey, jadi kita jumpa balik. Hangit sebelah. Ya, dapur dia rosak. Dia makan sebelah. Okey, kita letak daun sup. Okey, kita letak gula sikit. Tadi kita dah letak garam kan? Okey, biarkan dia hilang kuah tu. Jadi kita jumpa balik. Dah kering dah. Kita sejukkan dulu, lepas tu baru kita bungkus. Ya. Dia sebenarnya kalau dibakar, dia macam berlapis-lapis tau. Biasa puff sardin guna ni. Okey, ni saya guna untuk apa ni? Ni dah sejuk. Inti dah sejuk untuk buat kari puff. Okey. Okey, banyak. Tak muat. Kita tekan dengan garpu. Okey, ni. Puff pastry. Pakai puff pastry. Dia biasanya ni kan dia bakar nanti kan kulit tu berlapis-lapisan macam puff sardin kan. Tapi ni saya nak goreng. Okey, saya buat popiah pula. Jom kita buat popiah. Ni kulit popiah. Kita buat kulit popiah pula. Letak air. Okey, kari puff kulit popiah dah siap. Kulit popiah inti kari puff. Mana-mana lah ya. Okey, jom kita goreng. Kita goreng ni. Kita goreng tu pastry puff tu 2, popiah 3. Okey, kita panaskan minyak sekejap. Jom kita goreng. Kita
kita goreng popiah. Buka api perlahan dah. Kita goreng pastry puff. Balik ni. Kan dia kembang. Masak dah yang puff ni. Kita letak tisu sebab mungkin dia serap minyak banyak. Okey, ni dia. Popiah. Kita sejukkan dulu baru kita belah dia. Okey, dah potong dah. Okay, selamat mencuba ya resipi daripada Masak Apa Kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.